Terletak di Bukit Candan, Kuala Kangsar, berdirinya sebuah masjid yang menjadi simbol kebesaran dan keindahan Islam di Perak. Masjid Ubudiyah dibina pada tahun 1913 atas titah Sultan Idris Mursyidul Azam Shah I. Seni bina masjid ini memukau kubah emas, gerbang murish dan pengaruh seni-benih Islam. Setiap sudutnya mencerminkan ketelitian, kehalusan seni dan keagungan warisan diraja. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi lambang sejarah, keimanan dan identiti negeri Perak. Di sini ketenangan terasa lebih dekat seiring azan yang bergema di udara Kuala Kangsar. Okey, di kawasan pertama kita setelah sampai dekat Kuala Kangsar ni, kita singgah ke Masjid Ubudiyah Bukit Candan Kuala Kangsar. Ubudiyah ni dia bermaksud pengabadian kepada Allah yang Maha Agung. Pada tahun 1911 ketika berehat di Port Dickson setelah menjalani rawatan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Mursyidul Azam Shah telah bernazar untuk membina sebuah masjid. Masjid ni lah, Masjid Ubudiyah ni dekat Bukit Candan Kuala Kangsar. Selepas tu selepas dia pulih, so dia bernazar lepas dia sakit, merawat dekat Port Dickson, and then dia balik sini. Dia buat masjid ni lah. So apa yang duka ceritanya, lepas masjid ni siap, Baginda Sultan Idris ni tak dapat tengok masjid ni pada tahun 1916. So 1916 ni siap. Pada tahun 1911 ni dia buat rawatan dekat PD. So dia tak sempat tengok keadaan mana masjid ni dah siap. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke kampung warisan budaya yang ada apa bridge, Victoria Bridge. Buat apa? Pelasan. Ni buat apa? Tadi saya dah rasa saya nak pergi awal habis tak? Nah. Dah beli lah. Frister, matua. Frister. Pempelak. Dia masam Manis. Dia kena ketuk betul. Oh, kena ketuk. Kena ketuk. Buah apa ni? Kena ketuk. Frister. Nama dia mak tua. Mak tua. Melayu tetap matua. Longan. Twister. Macam makan sedap lah. Oh, manis. Oh. Dia macam Mak tua. Buah bulu. Macam Buah tu macam gabungan dua buah kan? macam mata kucing besar. Macam rasanya macam Durian. Lawak kan macam dia rasa. Lu putih. Habis sedap. Putih tu. Kena ketuk. Sudah pisah. Baru dia kena ketuk. Baru angkatnya. Tadi. Kira berapa? Sekilo Tak. Tak. 800 gram? Di sebuah pekan kecil bernama Karai, tersegam satu jabatan besi yang telah berdiri lebih 1 abad lamanya. Jambatan ini dibina bagi menghubungkan laluan kereta api penting di negeri Perak, terutama untuk mengangkut biji timah dari hasil bumi. Victoria Bridge merupakan jambatan kereta api yang dibina pada tahun 1897 hingga 1900 ketika tanah Melayu berada di bawah pemerintahan British. Pun tidak lagi digunakan oleh kereta api, Victoria Bridge terus berfungsi sebagai laluan pejalan kaki dan destinasi warisan. Victoria Bridge bukan sekadar jabatan tetapi saksi perjalanan sejarah Perak. Kampung Labu Kubung membesar seiring dengan sawah padinya. Ia bukan sekadar kawasan pertanian tetapi asas kepada pembentukan sebuah komuniti desa yang kekal hingga hari ini.
Aktiviti sawah padi juga membentuk struktur sosial penduduk. Kerja menanam dan menuai dilakukan secara bergilir dan bergotong royong, mengukuhkan hubungan kejiranan serta semangat kerjasama dalam komuniti kampung. Okey, selamat pagi hari yang kedua. Hari ini kita dekat Pasar Lenggong. Pasar Lenggong Perak. Pasar ni memang terkenal lah dengan vibe kampung dia. Makanan tradisional. Lepas tu dengan harga aku rasa murah lah. Tapi kita kena tengok dulu. Jom kita pusing tengok apa yang menarik. Tu kat sini nak parking tak adalah susah sangat. Dia buka setiap hari Sabtu pagi. Dekat sini tak payah buat troli, boleh sewa. Kita try sewa troli. 2 sekejap lah. Sewa troli berapa bang? Semangai gelas. Oh, semangai gelas. Letak berapa nak? Kita sewa troli lah. 017 Mana bang? daripada Port Dickson bang. Saya ambil 2 bang Beritahu nombor troli. Nombor troli. Nombor plate. 555. Abang 54 pulang balik. Oh pulang. Kecil tadi. 54 So dia semangai kelas. Just letak dalam tabung. Okey kat lah, dia boleh buat sewa troli kan, mudah. Tak pernah ni. Pernah dia buat orang. Ada beli. Ni aku cakap Putu Perak. Putu Perak berapa ringgit satu Satu bakar RM4. Bukan. Ada daripada PD. Putu kelapa putih ni bukan putu perak ni. Bagi satu. Oh dia ada merah dengan putih. Original kelapa putih. Ya. Kita try yang original lah. Bagi 2 bang, 2. Dalam tu ada berapa satu? Ada 5. Okey ngam. Dia rasa sama macam putu piring ah? Lain dah. Okey. Awak resipi lain. Cara buat sama lah. Itu Masya Alhamdulillah. Boleh QR bang? Boleh. Mana bang? Ada no. Ada no. Ambil dulu. Oh, jangan pandang ambil pandang dia. 8 bang? Boleh dapat. Ada ni orang lama tak tinggal. Allah. You kan tahu mana. Okay bang, terima kasih. Putu perak. Ada kat negeri Perak je. Tapi ni dia ada berbentuk macam ada bentuk. Maksud dia sewa tu. Di Lenggong Perak terdapat sebuah kampung yang hidupnya bergantung pada aliran air. Inilah Kampung Beng, sebuah kampung tradisional yang tenang, menyimpan kisah kehidupan masyarakat Melayu yang membesar bersama air. Perjalanan ke Kampung Beng paling indah dinikmati melalui sungai. Dari sinilah nadi kehidupan kampung ini bermula. Sungai sebagai laluan, sumber rezeki dan saksi sejarah. Dari sini Tasik cenderung. Tasik cenderung. Dia bukan Tasik Raban. Dia keseluruhan dia Raban tu yang belah sana jauh sikit kan. Yang ada jambatan tu yang dipanggil Tasik Raban. Yang kita orang pergi semalam, kita ada pergi Tasik Raban semalam. Ya, yang ada dataran Tasik Raban. Dia panggil situ RNR apa lah. RNR dah tak ada lah. RNR dekat atas bukit tu dah terbiar. Dia RNR yang lama dulu. Yang ada tulis dataran Tasik Raban. Lepas tu ada replika pokok kayu tu.
Yang tu yang dipanggil Tasik So, Raban. laluan yang kita lalu ni memang tak lalu Tasik Raban akan Rasa? lalu. Akan lalu juga. Sampai itu- sana juga. Dia semua bercantum Sungai Perak dekat sini. So yang orang biasa ambil gambar yang ada teratai tu dekat belah mana? Ujung sekali. Oh. Hujung sekali. Perjalanan kita yang nak pergi ke sana tu hujung sekali. Itu yang cantik ambil gambar, ambil fly atas. Boleh nanti. Tapi yang tu dia kurang. Teratai, dia bunga teratai boleh makan lah. Buah dia. Buah dia boleh makan lah. Kalau ada. Kalau ada lah. Oh, dia cenderuh ni kan. Dia Tasik Raban tu dekat satu bahagian je daripada Tasik. yang ada jambatan Raja Muda Nazrin tu yang dipanggil Raban Tasik. dekat situ je. Ha, Oh, dia tak sampai sini. sebab tadahan daripada empangan cenderuh. Dah dia orang dah boleh guna untuk hidroelektrik. Populan kan? Populan kan? Air tu dia kan? 4-15 kaki tu dalam dia. 4 ke 15 kaki. Dia tengah lah. Dia tempat arus air dia tu. Orang dalam. Air datang dari sana. Dari Sungai Perak dia masuk ke sini. Okay, bye-bye. Makan gambar. Bye-bye. Itulah. Masuklah TV3. TV3 suku masuk tuan. Dah pakai baik tak? Okay, sekarang kita berada di Sungai Perak yang menghubungkan dengan Tasik Bank ke Sungai Perak. Oh, view ni memang cantik lah. Lalu dekat sana, lorong, so terus nampak gunung. Di sini boleh ambil gambar. Kampung Beng dikelilingi sistem sungai dan tasik yang sejak dahulu menjadi nadi kehidupan penduduk. Sebelum adanya jaringan jalan raya, laluan air inilah yang menghubungkan kampung ke kawasan sekitarnya. Panjang perjalanan, kami dapat melihat rumah-rumah kampung yang dibina berhampiran air. Susun atur ini memudahkan urusan harian penduduk, terutama bagi mereka yang menggunakan bot sebagai pengangkutan. Sungai dan tasik di sekitar Kampung Beng menjadi sumber rezeki penting. Aktiviti menangkap ikan air tawar masih dijalankan, sama ada untuk kegunaan sendiri atau sebagai pendapatan sampingan. Kawasan ini masih mengekalkan persekitaran Semajadi yang hijau dan tenang. Keadaan ini menjadikan Kampung Beng sesuai untuk aktiviti santai dan ekopelancongan berasaskan alam. Perjalanan kami dari Kampung Beng bukan sekadar menyusuri sungai, tetapi menyusuri cara hidup masyarakat yang sederhana dan harmoni dengan alam. Di sinilah sungai bukan sekadar laluan, tetapi sebahagian daripada identiti dan kehidupan. Tasik Raban merupakan tasik buatan yang terletak di daerah Lenggong, Perak. Tasik ini dibangunkan sebagai sebahagian daripada sistem pengairan dan kawalan air di kawasan sekitarnya. Hari ini, Tasik Raban bukan saja berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga menjadi kawasan rekreasi dan tumpuan aktiviti nelayan air tawar. Tasik Raban ialah tasik buatan di Lenggong, Perak yang berperanan penting dalam sistem pengairan dan sumber air tempatan. Tasik Raban dibina sebagai tasik buatan bagi menyokong keperluan pengairan dan pengurusan air di daerah Lenggong. Selain fungsinya, tasik ini kini menjadi lokasi rekreasi dan aktiviti perikanan air tawar. Terima kasih kami ucapkan kepada warga Kuala Kangsar dan Lenggong atas sambutan dan layanan yang sangat mesra. Sepanjang perjalanan ini, kami menginap di homestay di Ashman Temelong, Lenggong, sebuah penginapan yang selesa dan sesuai untuk yang ingin menikmati suasana kampung